Tahukah anda, sehingga 31 Disember 2024, 8.3 juta pencarum berbangsa Melayu hanya mempunyai 363.85 bilion ringgit simpanan dalam KWSP, atau secara purata hanya 43,843 ringgit simpanan untuk setiap orang. Manakala pencarum berbangsa Cina seramai 4.45 juta mempunyai 676.48 bilion ringgit simpanan dalam KWSP, atau secara purata sebanyak 151,988 ringgit simpanan bagi setiap pencarum. Dan 1.34 juta pencarum berbangsa India mempunyai 97.47 bilion ringgit atau 72,582 ringgit simpanan bagi setiap orang. Ini bermakna simpanan kaum Cina adalah 5 kali ganda lebih tinggi berbanding kaum Melayu. Malah, simpanan kaum India lebih hampir 2 kali ganda berbanding kaum Melayu. Jumlah simpanan median untuk Bumiputera bagi pencarum di bawah umur 55 tahun pula adalah RM10,570 berbanding RM52,206 untuk kaum Cina dan RM19,602 untuk orang India. Apa yang lebih membimbangkan, secara keseluruhan, separuh daripada pencarum KWSP yang berumur 55 tahun ke bawah tanpa mengira mana-mana kaum hanya mempunyai simpanan kurang daripada RM15,000. Fikir-fikirkanlah. Jangan dibenarkan lagi pengeluaran KWSP terutamanya bagi orang Melayu demi menjamin kesejahteraan di masa hadapan dan meneruskan survival sewaktu persaraan anda.